banyak kan fikir 500-600 kali sehari. Tak kira dah. Berapa kalikah anda berfikir pada setiap hari? 20 kali. Lebih daripada 1 kali. Lebih 20 kurang 30. Rasa lebih daripada 50 kali. Dalam 3 kali. 1000 kali lebih mau. 100 kali. Dalam 50 kali ada kot. 100 kali. 50 kali. 550. 20 kali. 25 kali. 24. 10 ke 20. Lebih daripada 50 kali dah. Sebenarnya manusia berfikir sekitar 60,000 hingga 70,000 sehari. Banyak kan? Dan kebanyakannya 70 hingga 80% merupakan fikiran yang negatif. Manakala 20 hingga 30% merupakan fikiran yang positif.